Okey, yang ini ialah soalan trial negeri Johor JB ya, set 1 kertas 1. Banding dan susun nombor yang berikut mengikut tertib menaik. Okey, nombor ni ada negatif, positif, negatif, positif. Untuk tertib menaik, kita mesti susun daripada kecil ke besar. Jadi, mestilah negatif ke positif. Tengok yang ni. Ni positif ke negatif. Positif ke negatif. Jadi C dengan D dah out. Yang ini negatif ke positif. Negatif ke positif. Okey. Jawapan antara A atau B. Sekarang apa beza? Kita bandingkan nombor pertama. Sama sahaja. Bezanya dekat nombor kedua. Okey. 5 dulu ke 6 dulu? Ni 5 ke 6. Ni 6 ke 5. Jadi kita cek garis nombor. Daripada kecil ke besar, negatif 3 sampai negatif 2, antara mereka ada negatif 2.7, 0.6, 0.5. Jadi 6 akan datang terlebih dahulu. Maka ini adalah salah. Jawapan dia ialah B. Okey? Kita tengok soalan kedua. Antara nombor yang berikut yang manakah ialah kuasa 3 sempurna? Kita kenal dulu apa itu kuasa 3 sempurna. 1, 8, 27, 64, 125 dan seterusnya. Banyak lagi tahu. Jadi antara 5 nombor ni, semua ni ialah kuasa 3 sempurna. Kenapa ya? Anak kamu tengok kat sini. 1, 1, 1 dapat 1. 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Ni lah 2 kuasa 3. 3 kuasa 3, 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Jadi, macam mana saya nak tahu adakah, macam mana nak buktikan mereka ini kuasa 3 sempurna? Kita hanya perlu tekan kalkulator dengan tekan punca kuasa 3. Untuk nombor 1. Punca kuasa 3 untuk nombor 8. Punca kuasa 3 untuk 27. Akhirnya, kita akan mendapat semua jawapan kat kalkulator tu nombor bulat. Jadi, kita hanya perlukan kalkulator tekan dah sampai dapat nombor bulat.